Akhirnya Manga One Punch Man chapter yang ke-236 dah pun keluar guys. Dah lama gila kan aku tak borak pasal Manga One Punch Man. So finally hari ni aku decide, hari ni aku nak cover balik chapter yang paling latest untuk series One Punch Man. Sebabnya untuk dalam chapter kali ni memang tak relax guys. Hero Association sekarang ni memang tengah dalam bahaya selepas tanpa disangka kita telah dikejutkan dengan munculnya beberapa monster ancaman naga dalam satu masa yang sama. Jadi hal ni memang membuatkan situasi Hero Association sekarang ni diambang kejatuhan disebabkan mereka kekurangan hero-hero yang hebat setelah kemunculan organisasi hero yang baru iaitu Neo Hero. Jadi persoalannya, adakah beberapa hero kelas S yang masih lagi aktif di bawah Hero Association mampu untuk berhadapan dengan beberapa monster ancaman naga yang telah muncul kat sana, ataupun Saitama akan mula bertindak sebagai hero yang terkuat dalam series One Punch Man? Jom kita sama-sama saksikan apa yang bakal berlaku untuk dalam chapter kali ni. Tapi sebelum tu guys, kalau korang belum like, komen dan share, korang boleh buat semua tu dulu. Dan kalau korang tengah cari hoodie-hoodie anime yang lawa, antaranya hoodie My Hero Academia, Attack on Titan, Naruto dan macam-macam lagi, macam mana nak order? Ada harga promo sekarang ni, order sekarang kat tag Shopee yang ada dalam video. Okay, let's go! Chapter yang ke-236 bertajuk Fury, dan dekat dalam cover page chapter kali ni kelihatan dalam kalangan beberapa hero kelas bawahan yang telah muncul kat sana, tanpa disangka Saitama juga turut berada dekat sana. Aku suka gambar ni kan. Chapter yang ke-236 bermula dengan sambungan situasi hero-hero kelas bawah yang tak puas hati dengan Hero Association. Diorang pun startlah buat protes dekat HQ Hero Association. Dalam banyak-banyak hero yang ada dekat sana, rupanya Saitama pun turut terlibat juga dengan geng-geng hero yang tersakiti ni. Tapi yang sebenarnya Saitama ni dia follow je apa yang diorang semua buat kan. Padahal yang sebenarnya Saitama tak ambil kisah pun, dia tak ambil, dia apa peduli pasal benda-benda macam ni kan. Tak kisahlah apa nama hero dia dapat sekalipun, asalkan dia buat kerja hero ni sebagai hobi semata je. Kali ikutkan part ni tak penting sangat pun. So lepas dari itu bawa beralih pula situasi dekat HQ Hero Association, yang mana kelihatan orang-orang atasan Hero Association sekarang ni memang tengah rungsing sangat-sangat dengan situasi rival organisasi hero yang baru iaitu Neo Heroes, dan juga peningkatan kemunculan monster ancaman naga yang semakin meningkat. So diorang semua pun meeting lah kan pasal situasi semasa. Kelihatan performance organisasi Neo Hero sekarang ni dah mula mengatasi performance Hero Association. Malah hero-hero yang berada di bawah naungan Neo Heroes pun jauh lebih hebat nak dibandingkan dengan Hero Association. Gila, kalau kita tengok ranking hero kelas S yang masih lagi berada di bawah Hero Association sekarang ni pun dah semakin berkurang. Lain pula dengan Neo Heroes, yang mana leader-leader yang ada dekat bawah Neo Heroes sekarang ni diorang semua power-power pai, dah level-level macam hero kelas S juga. Jadi kiranya situasi Hero Association sekarang ni diorang dah kekurangan leader iaitu hero kelas S. So waktu diorang semua tengah meeting semua tu kan, secara tiba-tiba siren bunyi alam kecemasan telah pun kedengaran, dan hal ni disebabkan telah munculnya beberapa monster ancaman naga dekat beberapa buah bandar. Jadi kita dapat tengoklah situasi dekat beberapa buah bandar sedang berlangsungnya pertembungan di antara hero kelas S menentang monster ancaman naga. Dekat bandar N, Tank Top Master sedang berhadapan dengan Heavy Smoker. So dalam match di antara Tank Top Master versus Heavy Smoker ni, Tank Top Master memang struggle gila nak lawan dengan Heavy Smoker. Chances Tank Top Master nak kalahkan Heavy Smoker memang cukup tipis. Heavy Smoker telah pun mengeluarkan gas beracun dekat keliling Tank Top Master. Tapi apa yang menariknya dekat sini, Tank Top Master ada rancangan dia yang tersendiri untuk counter gas beracun Heavy Smoker, dengan cara dia nak lepaskan tekanan yang ada dekat bahagian tank top untuk meningkatkan ruang pernafasan dia, dan dia akan mengambil nafas dalam-dalam. Cumanya Tank Top Master still tak mampu untuk menandingi kekuatan Heavy Smoker. Jadi apa yang Tank Top Master harapkan, akan ada bantuan lah dari hero kelas S yang lain akan muncul untuk membantu beliau. Selain daripada itu, situasi dekat bandar D pula, Tatsumaki sendiri struggle untuk berhadapan dengan ancaman
aggregation. Manakala situasi dekat Bandar T, kelihatan Janice sedang berhadapan dengan sekumpulan monster ancaman naga iaitu The Extended Family of Darkness. Jadi disebabkan situasi sekarang ni dah semakin huru-hara, tim hero dari Hero Association pun memang struggle gila nak handle monster-monster yang muncul tadi tu. Jadi McCoy Point bagilah cadangan untuk Hero Association bekerjasama dengan tim New Heroes untuk menewaskan monster-monster tersebut. Diorang kena buang ego, kena bekerjasama, tapi sebenarnya benda tu benefit untuk New Heroes lah kan. Di hujung chapter kita dapat tengok telah munculnya satu lagi monster ancaman naga dekat HQ Hero Association, dan monster tersebut sedang memburu hero yang terkuat di bumi iaitu King. Dan tak lama kemudian Suiko pun muncul untuk berhadapan dengan monster yang muncul tadi tu iaitu Machine God Miro. Dan chapter 236 pun habis macam tu je. Suiko tu adik kepada Suryo tau, tapi ranking dia bukanlah hero class S, so nak lawan dengan ancaman naga tu payah agak tu. Aku rasa akan ada mungkin Drive Night, mungkin dia akan muncul nanti sebab seriau agak tengok monster yang baru muncul ni. Memang dia ni aku rasa ancaman dia memang sangat bahaya lah. So apa pendapat korang untuk dalam chapter kali ni? Apa pendapat korang untuk Hero Association? Adakah diorang boleh survive ataupun sebaliknya? Komen dekat bawah.